Okay, Datuk, mungkin boleh ulas mengenai sumbangan pada hari ini. Berapa ramai rumah kebajikan yang terlibat? Silakan. So, hari ini macam biasalah, kita ada sumbangan sebetulnya. Kita ada satu yang kita kata Maidin Prihatin, Maidin Prihatin. Dan untuk kali ini Maidin Prihatin sumbangkan RM100,000 untuk 700 penerima, lebih kurang RM150 lah per orang. Dan untuk hari ini kita panggil 200 orang sajalah. So, 200 penerima daripada adalah OKU, ada yang orang dewasa pun ada, dan budak-budak semua adalah. Kita campur-campur semua tadi. Dan itulah mereka akan naik atas, pergi shopping kat atas lah, untuk nak beli, saya harap untuk baju raya lah. Tapi kita ni terpulang pada mereka. Sebab kita ni rasa nak bagi dia orang baju raya, tapi maybe keperluan dia lagi t-shirt, dia nak pergi beli jeans ke apa. So kita bagi peluang pada mereka lah, apa yang mereka nak. Okey, mungkin boleh ulas mengenai inisiatif Maidin Prihatin tu. Macam mana boleh timbul? Ya, ini inisiatif Maidin Prihatin ni sebetulnya apa yang kita buat. Kita ada satu event di mana kita dengan pembekal-pembekal kita. Kali ini ada lebih kurang 53 pembekal. So apa yang kita jual barang pembekal tu, contohnya kita jual beras, yang pembekal Al-Mehera contohnya. Kalau kita jual beras tu 10 sen atau 20 sen atau 30 sen, subject to the pembekal lah, berapa nak contribute, dia akan masuk dalam tabung Prihatin. Dan tahun ni kita harap kita akan dapat kumpulkan lebih kurang 300,000 lah, Maidin kumpulkan dana lebih kurang 300,000. Daripada dana tu lah kita akan gunakan untuk aktiviti-aktiviti macam ni lah. Untuk kita pakai untuk kata musim perayaan, atau musim banjir, atau musim back to school. Lepas tu adalah ramai NGO pun akan datang, contribution dia orang pun adalah. Kadang-kadang kita ada 1-to-1, 20%, 50%. Jadi macam mana pun semua sumbangan lah daripada tabung kita lah. Bagaimana pemilihan rumah-rumah kebajikan tu dibuat? Bagaimana proses dia? Kita pemilihan ni senang sekali untuk kita, pasal ada JPM. Kita bagi pasal dia orang lebih tahu. Dia lebih tahu pasal kita ni pandai jual ikan kering aja kat sini. Kita beli, kita jual barang. Jadi apa on the ground sebetulnya kita tak berapa tahu. So kita panggil lah tuan kita daripada JPM. Dia will identify. I think I'll let our JPM pengarah. Okay, mula saya ucapkan terima kasih dulu kepada Datuk dan juga Maidin lah atas sumbangan kepada anak-anak yatim di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat ni. So kita pada petang ni kita bawa lebih kurang 4 atau 5 kita bagi pusat jagaan atau rumah-rumah anak yatim yang di bawah Jabatan Kebajikan, dan juga beberapa NGO yang berkenaan lah. So anak-anak ni yang kita pilih adalah anak-anak yang mana tak ada keluarga, sama ada yang yatim piatu ataupun anak-anak yang memerlukan jagaan perlindungan. So kita utamakan supaya mereka ni dapat rasa meraihkan hari raya ni bagaimana dalam sebuah keluarga besar JKM, keluarga besar Maidin lah. So kita ucapkan terima kasih sejak terhingga sekali lagi kepada pihak Maidin, Datuk dan juga semua yang telah memberikan sumbangan yang saya kira sangat hebat lah kepada anak-anak kita. Okey. Dan untuk inisiatif Maidin Prihatin juga, adakah kerjasama dengan pihak beliau lagi ke ataupun macam mana? Biasanya kita akan bekerjasama dengan JPM. Sebab ni semua tumbangan yang kita nak bagi. So macam saya kata tadi lah, JPM lebih tahu, lebih mengetahui mana keperluan. Tak semesti ada satu rumah kebajikan mereka memerlukan sumbangan. Maybe dia orang ada NGO lain, ada yang maybe ahli korporat lain yang ada support mereka. So bagus untuk kita bila JPM tu dia tahulah yang mana yang betul-betul memerlukan, dan kita let them decide lah. Harapan Maidin untuk inisiatif Maidin Prihatin? Saya harap lagi ramai pembekal akan, pasal sebetulnya tahun dulu 40 pembekal saja. So kita dapat lebih kurang 200,000 lebih saja. So tahun ni dia orang pun nampak macam dia inisiatif ni sebetulnya bila dia orang contribute, dia ada banyak dia punya ROI mereka. Contohnya youth ada contribute, dia orang bagi bag. So ROI mereka ada untuk youth kan, contohnya. So ada, kita pun akan bagi tempat-tempat khas untuk mereka menjual barang mereka. Untuk ROI dia lah. Dia tak akan bagi duit saja. Dia pun kata nak letak barang ni kat depan, sini kat sana. So there is also our behind contribution via CSR.
Kita bagi tempat yang sesuai, barang dia lebih laju, ada lebih orang kenal barang dia kan. Lepas tu sumbangan tu mereka pun bagilah. I think it's a win-win situation lah untuk semua orang. Okay. Alright. Terima kasih. Terima kasih.